Tak sangka kecil dunia ni ya. Lepas ni boleh kita join lagi buat buku. InsyaAllah. Macam mana awak boleh kenal Wanda? Dalam macam ni. Terima kasih. Apa kita cakap tadi? Terima kasih. Awak yang tanya saya. Tanya Cik Alia. Awak tanya saya. Pasal Wanda. Dah lama awak tunang dengan Harun. Tanya Cik Jari. Wanda tak kata? Kata apa? Pasal Harun, saya dengan Harun akan kahwin sama hari awak dengan Wanda. Terima kasih. Tanya Cik Alia. Wanda, hidup I takkan sama lagi tanpa you. Youlah satu-satunya wanita yang I sayang. Wanda, kita belum terlambat lagi. Kita masih boleh macam dulu. Terimalah I balik. Terima kasih Wanda. Terima kasih kerana menghancurkan hati seorang lelaki yang berluhur cintanya padanya. Hendak kursi buka atas tu. Duduk dia lalu ni. Ni buat video tu. Jangan duduk main-main aja. Dah siap dah makanan semua. Ni tutup baik-baik ni. Hei, budak-budak tengok. Jangan main tak kursi tahu. Jangan main tak pelamin ambil apa. Tunggu main sini. Bawa tu dulang lepas tu. Bawa sini mana ada telur tu. Mana bisa mana kat belakang hantaran datang sedap. Ni pelamin apa ni? Tak nak tengok apa? Kedekut sangat nak makan bajet kot. Dia makan dekor pun. Entah dia bagi kita makan roti canai ni kot. Oi, aku bagi roti canai dah cukup bagus tau. Kalau ikutkan hati, kau orang ni, aku bagi roti kering aja. Mana letak mana? Letaklah kat katil tu. Ada? Kenapa macam sedih je? Wanda, janganlah macam tu. Nanti sememeh aku tag today. Sorry. Mata ini bukan diri mengingatkan kasih
juga masuk internet waktu ni. Apa kurangnya aku? Waalaikumsalam. Awak ke tu? Waalaikumsalam. Awak ke tu? Tentulah awak ada kenal Cinderella lain ke? Awak dah siap nak jadi pengantin? Macam mana tu? Macam mana awak tahu? Apa saya tanya aku balik? Nak gurau agaknya. Saya tahu pasal hari ini awak akan jadi permaisuri saya. Kenapa gini? Cakaplah betul-betul. Macam mana awak tahu hari ini saya kahwin? Apa pula ni? Hello, Joe. Hello, Wanda. Awak nak testing saya ke? Testing? Testing apa? Awak tak main internet? Main internet? Pegang komputer awak tak reti? Joe? Cantik tak? Cantik. Macam putih Cinderella. Saya mau jumpa awak. Saya mesti jumpa awak. Saya kena jumpa awak. Please. Dia dah mula dah. Tak betul agaknya dia ni. Tak boleh lain sangat. Sorry, ini chatting kita yang terakhir. Sekejap lagi saya akan jadi isteri orang. Siapa ni? Please, saya perlu jumpa awak sekarang. Ini soal masa depan saya. Please. Soal masa depan? Pengantin lelaki sudah tiba. Saya berbeza. Selamat tinggal. Nanti. Tunggu. Oh ya, jangan lupa beli buku saya, sang semut dan kekasih. Sang semut dan kekasih?